Sekarang, mari kita belajar apa yang berlaku di dalam badan kita semasa kita bernafas. Cikgu, bila kita tarik nafas, oksigen terus masuk ke peparu, ya? Ya, Marliana. Bila kamu tarik nafas, oksigen masuk melalui hidung atau mulut, lalu ke trakea dan sampai ke peparu. Apa jadi pada oksigen tu dalam peparu? Dalam peparu, oksigen akan masuk ke dalam darah dan darah akan hantar oksigen ke seluruh badan, ke otak, jantung, otot dan semuanya. Wah, macam sistem penghantarannya, cikgu. Betul tu, Hana. Badan kita macam kilang yang sangat bijak. Sekarang, bila kita hembus nafas, apa yang kita keluarkan? Karbon dioksida kan, cikgu? Tepat. Karbon dioksida ialah gas buangan dari badan. Jadi, semasa kita bernafas, kita buat pertukaran gas. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Hebatnya tubuh kita. Semuanya berlaku secara automatik. Ya, dan semua ini dikawal oleh otak dan diafragma, otot khas di bawah peparu yang bantu proses pernafasan berlaku lancar.